Pilih lagu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 8.36 pagi. Hari ni hari Khamis lah. Lama tak bersiaran. Hari ni saya nak ride jauh sikit. Kali ni memang bucket list lah, ride. Kalau kata bikers yang suka touring kan, mesti akan nak pergi tempat ni, akan nak buat benda ni. Nanti saya cerita sekejap lagi. Saya kena berhenti kejap dekat tol hutan kampung tu, nak pakai jaket semua ni kan. Apa-apa, jumpa sekejap lagi. Bye bye. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi saya kata nak berhenti kat sini kan. Program kali ni nak bermusafir. Kod plan tu 16 hari lah. Tak tahulah, takut boleh lajak ke apa kan. Tapi cuti sampai 16 hari je dapat. Sebenarnya ada dalam 2 grup. Main dia punya grup daripada Kemaman. Saya ni daripada utara lah. Tapi pagi ni saya tolak seorang-seorang lah. Sebab nak masuk border, nak urus pasal drone. Kali ni saya bawa drone, saya register. Kira proper punya cara lah, proper way punya lah. Jadi saya tak mahu member saya kena sidai dengan saya sekali. Jadi saya masuk awal dululah seorang-seorang. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 8.44 pagi. Okey, macam biasalah, saya kena berhenti dekat kedai insurans, ambil insurans. Kali ni memang proper punya lah. Insurans saya ada, saya beli 4. CI, VI, Extension 101, Travel Insurance, komplit. InsyaAllah lah, agak-agak tak ada apa. Hari ni kira hari day 1. Daripada yang Kemaman tu tolak semalam. Dia bermalam dekat Betong dulu. Yang pentingnya betul-betul bertolak lah. Daripada Hanyai kita shoot naik ke atas lah. Jadi kira malam ni macam first punya RV lah dekat Hanyai. Jadi malam ni bolehlah kita berkenalan dengan member yang follow ride ni. Prosedur nak bawa drone yang proper punya kan. Kalau kata totally nak buat sendiri, kalau kata first time tu macam complicated. Sebab banyak syarat dia, nak benda tu, nak benda ni kan. Jadi saya ni dah try buat sendiri sekerat. Lepas tu rasa macam susah. Saya ambil agent jugalah. Hanya kita bagi detail kat dia, dia uruskan lah. Tapi uruskan pun banyak benda kat nak kena submit kat dia. Ada dia punya time, dia ada time frame dia. Berapa hari kena buat apa. Nak buat benda tu kena berapa hari kena submit. Susah, complicated sebenarnya. Tapi itulah nak ambil pengalaman kan. Sebab kalau pergi tempat yang saya nak pergi ni, kalau tak fly drone macam rugi lah. Tempat cantik lah, memang totally cantik. 16 hari kot right. Kalau tak fly drone rugi lah. Okey, jumpa lagi. Jumpa dekat kedai insurans, ambil insurans. Oh, brother ni baik sangat. Abang stesen minyak dengan kedai insurans pun dekat je ni. Siap. Selesai isi minyak, jom ambil insurans. ANF Insurance, ANF Service. Woi, minyak. Okey, syukur Alhamdulillah. Insurans semua dah settle dah. Jom masuk kat dalam terus. Rasa makan dekat Danok je lah, breakfast. Sebab masa tu pun boleh nak urus pasal drone ni. Dia yang penting dia kena ada nombor singkat Thailand, nombor phone Thailand.
baru boleh register. Okey, jom luncur. Dah nampak dah border. Selesai cap pasport Malaysia, masuk ke belah Thailand pula. Alright. Sikit lagi. Ayo, lupa dah ni nak berhenti kat mana. Kat sini kot. A few minutes later. Okey, selesai tukar duit, beli singkat. Wah, lega. Bolehlah nak tiru trademark Ichibut. Welcome to Thailand. Okey, syukur alhamdulillah. Awak tak boleh masuk ke? Oh, tiba-tiba ada polis sepanjang menceburi bidang cross border ni. Makan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pukul 11.45 waktu Malaysia. Okey, urusan pasal registration drone tu sampai takat tu je untuk hari ni. Jadi next step tu saya kena tunggu confirmation dia punya email. Mungkin ambil masa 1 atau 2 hari. Okey, rasa nak singgah dekat Route 4 Sadao. Jumpa Abang Zon Ustaz. Lama tak singgah. Hujan dah pula. Welcome to Sadao. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sekarang baru pukul 1.30 waktu Thailand. Dah lapar lah, pergi makan dulu. Tengok, try kedai Muslim Abang Zon recommend. Dalam mana? Ke depan tu? Assalamualaikum. Sekarang pukul 2.04 minit waktu Thailand. Tadi follow Abang Zon, dia tunjuk kedai makan yang baru buka. Hari ni dia buat kenduri, makan laksa free. Layan je lah. Nanti kita singgah lain.
3.23 waktu Malaysia. A few moments later. Muat kan? Muat. Masuk. Depan muat 2 orang, depan. Aku kena duduk dah luar. Depan lah tadi. Habis lagu lah. Sari baju mengalah banyak nak pakai baju. Mari. Hujan lah, hujan. Oh, sari ni betul. Dah lama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so hari ni kita bawa udara di Hat Yai, Thailand untuk trip 1000 corner. Okey, so hari ni hari pertama kita berkumpul. Kita ada lebih kurang dalam 11 biji butuh. So hari ni kita berkumpul kat sini sebab ada merata yang duduk. Ada daripada Terengganu, ada daripada KL, ada daripada Penang apa semua. Kita berkumpul dekat sini untuk hari pertama. So keadaan hari ni cuaca memang agak tidak baik lah sebab daripada petang tadi memang hujan je. Dan kita orang pun memang basah tadi. Dan sekarang ni kita ada yang setengah ada pergi Dobi apa semua untuk basuh baju apa semua. So dan kita sekarang nak pergi makan dekat Sah Somtam. Okey, tempat yang wajib datang kalau sampai Hat Yai. Dekat sini tempat dia. Yes, luncur. Ketemu besok. Oh, berat dia 500 kg. Tapi dah makan banyak dah jadi 1 tan. Aku cecang ni tu ni aku rasa. Kau tak payah bayar lah pasal ni kan. Saya kena bayar separuh. Bawa macam cerita Piramli naik beca. Kawan duduk atas besi. Kau pasti. Duduk kat sini lah. Jangan terlentang lah. Mak ada depan, Mak. Ha? Depan ada kosong. Ada.